Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni, seperti biasa saya nak masak menu yang simple, just nice. Kata orang tu mana yang balik dalam pukul 5 pukul 6 pun masih sempat lagi masak. Macam campak je masak. Okey, saya nak masak apa tahu kali ni? Saya nak masak chicken lemon ataupun ayam masak lemon lah. Nak tahu? Jom, let's go, kita pergi dapur. Okay, bahan-bahannya pun mudah. Kita kena ada ayam, kita ada bawang holland, bawang putih, lemon, kita ada butter dan juga sedikit tepung lah. Okey, tepung ni adalah tepung beras. Kita masukkan saja ayam kita yang dah kita basuh bersih. Kita gaul-gaulkan seperti gini. Bertenang. Belum buka lagi, belum buka. Bobo Sony. Belum azan, belum, sabar. Biasalah. Meriah macam kat dalam zoo saya ni. Sepatutnya tema kita, zoo kita zirafah, tapi saya masuk zoo anjing. Jadi nak bunyi-bunyi anjing. Okey, kita fokus kembali. Kita punya ayam yang kita akan goreng ni, ayam lemon. Meriah saya punya dapur saya hari ni. Ada bunyi-bunyi zoo. Okey, untuk akak-akak tu pakcik-pakcik, insya-Allah kita panaskan minyak. Minyak pasti penting, kita panaskan minyak. Minyak ni paling penting sekali. Memang nak kena panas. Kalau tak panas tak boleh. Minyak biar betul-betul panas je. Kalau tak panas nanti tak cantik kita punya ayam kita. Jangan letak garam, jangan letak apa. Biar ada kosong je. Cantik tu ayam kita. Ayam kita nak cantik, nak meletup, nak kebabum kan. Jangan usik-usik, biar je kakak. Jadi selamat berpuasa untuk kakak-kakak tu, pakcik-pakcik. Semoga puasa ni penuh keberkatan untuk kita. Mana yang nak balik raya kampung tu kan, pastikan mana yang balik awal tu pandu cermat, jiwa selamat. Kenderaannya tu diperiksa dulu sebelum nak balik kampung. Yelah, maklumlah kadang-kadang dah lama tak balik kampung, kenderaannya tak diservis, takut nanti mati tengah jalan ke apa kan, susah juga. Kita pastikan ayam kita betul-betul masak dengan sempurna, dengan cantik ya, biar dia garing betul-betul. Just nice. Okey, untuk masak lemon ni, dia memang rasa dia lebih, dia ada manis-manis sikit, dia manis-manis. Dia ada masam-masam. Untuk anak-anak memang sesuai. Tapi kalau macam untuk dewasa, untuk katu-katu tak nak manis, kita boleh kurangkan manis dan kita masukkan sedikit potongan cili ni lah, cili merah. Habis semua dapur aku masuk, semua ganting-ganting. Rasa macam gerimis pula. Biar dia betul-betul garing. Okey, macam saya masak ni lebih kurang untuk 3 orang punya makan lah, 3-4 orang punya makan. Tepung nak pakai tepung apa pun boleh. Anda kata dah biasa buat tepung tu kan, dengan air pun boleh. Macam saya ni pun simple. Saya lebih suka macam ni lah. Yang penting kita nak warna dia ke kuning-kuningan, ke garing-garingan sikit, baru kita angkat. Dan kita boleh buat kita punya sos kita. Senang je, simple je. Anda kata kalau tak nak pakai butter, tak nak pakai margarine, nak pakai minyak pun boleh. Tak ada salah, masak ni tak ada masalah. Yang paling penting kita nak tahu ending dia tu, sedap ke tak sedap. Saya ni nak kata sedap tu tak berani, tapi setakat ni orang boleh makan lah, boleh makan. Kadang kalau kita cakap sedap, nanti orang lain makan, rasa tak sedap pun susah juga kan, sebab lidah ni masing-masing berbeza-beza. Ada yang kata suka sedap, ada yang kata tak sedap kan. Jadi masing-masing ni dia berbeza lah cita rasa. Kata orang tu untuk rasa boleh makan tu, insyaAllah. Yang lebih penting, kita nak garing kita punya ayam kita. Sebab kalau dia tak garing, dia tak sedap nanti. Kita nak biar dia garing. Dia betul-betul kekuningan, baru kita angkat dan kita buat punya sos dia. Oh, cantik, just nice. Dia dah nampak dah tu kekuning-kuningan kan. Mana yang berniaga bazar-bazar ni bulan puasa tu, saya doakanlah semoga bulan puasa ni diberikan keutamaan rezekinya melimpah ruah, hendaknya insya-Allah. Terima kasih mana yang support produk saya tu, untuk abang-abang tu, pakcik-pakcik semua, Encik Madu apa semua kan.
Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dah cantik dah. Kita dah nampak dah agak kuning-kuningan sikit kita punya ayam kita. Jadi kita nak angkat. Okay, kita nak angkat ayam kita. Lepas tu kita nak masak kita punya sos dia. Just nice. Bagi saya piring satu. Oh, cantik. Okay, ayam kita dah masak dengan cantik sekali. Kita angkat kita punya ayam kita. Kekuning-kuningan tu cantik ya, cantik. Kemudian kita nak masak dia punya sos lemon. Nampak tu. Ayam kita masak dengan cantik, dengan sempurna. Come to Popeye Buddy. Just nice. Okey, mari kita buat kita punya bahasa terusnya lemon dia. Okey. Yang minyak ni kita akan keluarkan dahulu. Lepas tu kita akan masak untuk dia punya tumisan dia. Okey, kita boleh pakai, nak pakai bawang putih, bawang putih memang kena pakai. Nak pakai bawang merah boleh. Apa tu minyak tu kita keluarkan warnanya. Sweet. Dengar dalam kamera kita ni. Sweet. Okey. Kita boleh potong dadu. Sebenarnya kalau tak nak letak bawang Holland ni pun boleh. Ataupun nak letak pun boleh. Tapi kan nak sedap biar letak bawang Holland ni ya. Letak bawang Holland. Kita masukkan kita punya bawang putih kita ni, perapkan dia. Tak payah halus-halus ya kakak abang. Buat macam ni je. Sebab kalau terlalu halus, bila kita makan tu dia tak terasa nanti. Kita nak macam gini je, just nice. Nampak tu cantik. Jangan terlalu halus sangat. Kita tak nak terlalu halus. Ni untuk 3-4 orang je lah. Lebih kurang kita punya menu kita ni untuk 3-4 orang punya makanan. Just nice. Okay. Jadi sekarang kita nak masukkan kita punya ni dia. Kalau kat rumah tu ada margarine boleh pakai margarine, nak pakai pelantar boleh. Kalau tak ada pelantar, amboi senang kerja korang ni. Kau tengok dah macam belacan aku punya kuali aku minta dia bersihkan dulu, nak malas benar. Okey. Jadi kita panaskan kita punya kuali kita dengan butter. Kita masukkan kita punya bawang Holland dan juga irisan bawang putih. Masukkan sedikit air. Potongan lemon. Andai kata nak berlemak lagi, untuk akak-akak pakcik-pakcik yang nak berlemak lagi rasa dia, boleh masukkan susu. Susu krim ke ataupun susu apa saja jenama. Boleh masukkan susu. Ambilkan chicken stock, gula, simple je. Chicken stock, gula dah just nice. Dia dah mantap dah sebenarnya. Just nice everybody. Come to Papa. Just nice. Kita masukkan perahan lemon. Just nice, beautiful. Bulan puasa, kalau ada anak-anak yang sukakan, dia rasa lebih kepada masam-masam, manis-manis. Lepas tu untuk dewasa ni yang sukakan lebih kepada nak pedas-pedas tu, kita potongkan cili air api lah. Jadi kat tu boleh ada rasa masam, ada manis-manis, pedas-pedas. Just nice. Okay, kita masukkan sedikit. Kita masukkan kita punya ayam kita. Kemudian kita masukkan kita punya apa dia? Kakak punya pakcik. Masukkan kita punya apa dia tu agak-agak ya. Perahan tepung jagung kita. Kalau tak tepung jagung, tepung apa saja pun boleh, janji dia pakai ikat ya. Just nice. Beautiful. Cantik. Masukkan sedikit air. Cantik. Dia punya cedok macam kat kolam kan. Okey, kemudian kita masukkan kita punya sedikit perahan tepung jagung untuk bagi dia pekat ikat. Just nice. Come to Papa everybody. Just nice. Dah pun siap. Okey, kita nak ada kita punya
bawang, daun bawang ataupun daun ketumbar pun boleh ya. Okey, sekejap lagi kita angkat dan kita hidangkan. Just nice. Beautiful. So yang kat rumah pakcik-pakcik, makcik-makcik, jangan lupa untuk cuba menu saya ni yang sangat mudah dan simple, yang sememangnya boleh buat kat rumah ya, boleh buat kat rumah. Jadi minta lah tolong salin resipi ni akak-akak, abang-abang yang kata orang tu suka masak-masakkan menu-menu yang simple-simple, just nice. Ini dia. Dah pun siap kita punya chicken butter kita. Beautiful. So ambilkan sedikit lemon kita. Chicken lemon ya, chicken lemon, chicken butter pula chicken lemon kita. Just nice. Beautiful. Rasa dia manis. Dan ambil yang cili potong sikit yang merah tu. Jadi kata orang tu adalah rasa pedas-pedas. Yang ni untuk anak-anak memang suka sangat-sangat. Mudah, simple, baling-baling. Yang paling penting rasa dia sedap. Mana-mana rumah memang ada bahan ni. Okey, kita masukkan sikit kita kata orang tu untuk hiasan dia. Kita potongkan kita punya lemon kita. Just nice. Come to Papa everybody. You know. So good. Okay, nak nampakkan ni good. Come to Papa everybody. Okay, potongkan kita punya sedikit. Kita punya cili. Bulan-bulan puasa ni kata orang tu. Mana yang mulut tu selalu duk cerita pasal orang. Cili kan mulut ngajah. Ni cili lumat muka. Simple kak. Sedapnya. Ya Allah hai. Dia rasa pedas-pedas manis ni. Come to Papa everybody. Just nice. Chicken lemon kita dah pun siap. Come to Papa. So apa-apa terima kasih. Mana yang dah cuba, terima kasih. Mana yang nak makan, kena makan. Sebab bulan puasa, bulan yang mulia. Tolong dengar ini kawan-kawan. Jangan kuat suara tengah recording. Kawan-kawan, inilah dia. Inilah dia. Menu yang sangat sedap. Chicken lemon. Chicken lemon. Chicken lemon. Jadi, selamat berbuka puasa. Jangan lupa untuk cuba resipi saya. Chicken lemon. Yep.